jagung kejap guys. Jagung fresh dari ladang. Cuba tengok ladang dia ni. Luasnya. Jom. Jagung apa ya? Stopak? 10 ya. No, stopak. Kok tanah diri kah? Oh. Ikut mana-mana korang. At the roundabout, take the third exit on Jalan Pantai Benteng Lintang. Okay, sampai dekat bulatan ni, ambil third exit. 1, 2, this one 2 and this one 3. In 600 meters, turn left. Turn left. Guys, cantiknya. In 600 meters, you'll arrive at Benteng Lintang campsite. New construction. Apa ni? Baby hotel. You'll arrive in 300 meters. Aduh. Ini korban apa? Okay, nanti ada signboard tepi ni and then kita kena masuk ke jalan ni. You've arrived at your destination. Okay, thank you. Thank you, Google. Kawasan dia.
Bertinglintang campsite. Payahlah buat macam tu. Geras. That one is glamping. Macam dekat pulau pun ada. Dari sana dah luar masuk. Tu receptionist yang Aisyah berhenti tadi. Tu area glamping. Lepas tu ni boleh lalu dengan kereta. Yang Aisyah berhenti ni tapak 4. Yang 3. Pantai di lawa gila guys. Macam duduk dekat pulau. Sana boleh nampak pulau-pulau. Syata. Pasti tu pulau apa? Pulau Redan, pulau apa? Air dia as clear as crystal. Gitu. Tak sabar nak mandi. Kita orang tak boleh nak pasang outer kemah sebab angin kuat. And benda tu berat. So kita orang duduk macam ni je. Tunggulah hingga angin reda sikit barulah pasang semula kot. Tapi best juga duduk macam ni. Tenang ribut jiwa. Jiran kita orang bagi makan malam. Alhamdulillah. Kita orang tertinggal Maggi. Lepas tu tertinggal tiang. Dah lama tak camping. Tertinggal macam-macam. Okay guys, Syah siap dah masak udang, masak lemak, tertinggal serai macam biasalah, tertinggal itu, tertinggal ini.
telur bawang dan nasi. And then ini nama dia bilis pedas. Okay, jom kita makan dengan suasana yang sangat cantik. Okay. Owner bagi kita orang 2 keping stiker. Bolehlah Syah kumpul tepek di Syah punya Syah ni wai kuku. kotak. Thank you, owner. Cari seafood sikit. Okay, Syah nak cari lokang. Makan. Lokang ni RM10 satu plastik. Ini pasar nelayan. Kalau petang-petang ada banyak kedai jual goreng-goreng, masakan panas. Ni Syah daripada pasar nelayan, Syah pergi cari seafood. Ni hotel. Kedai Birapata. Sushi tadi. Sushi pun ada jual. Sekejap kita nak berhenti beli sushi. Tapak nombor 3. Sana pintu masuk glamping area dengan receptionist. Yang ni plug point. Sikit. Yang ni toilet. Yang ni tandas cangkuk, luas dan bersih. Yang ni tandas duduk.
Idea sangat laju. Syah kalau mandi dalam ni, kat sini rasa nak duduk je bawah paip tu sebab dia terlalu laju, besar dia laju. Ini open shower. Rasanya dia ada 15 kot, 15 tapak untuk kemah. Yang ni untuk BBQ. Lepas tu ni pula surau. Kalau macam bawa kemah kecil bolehlah solat kat sini. Lepas tu setiap tapak tu dia ada apa ni? Ada plug point. Mula-mula Syah nak duduk 1 malam je, tapi bila mai sini Syah rasa tenang. I mean air dia jernih bila waktu pagi lah. Tapi kalau dah habis monsun rasa petang pun air dia lah jernih juga. Okay, sampai sini dia punya camping area. Beting Lintang Campsite and Glamping. Kita orang masuk lokang, lokan. Kita orang beli dekat pasar nelayan 3 kilo RM10. Malam tadi Syah tidur berdua dengan ni. Ini hari terakhir, hari yang ketiga kami di Beting Lintang Campsite. So pagi ni kami dah kemas semua alat-alat masak. Jadi Syah nak beli je lah makanan pagi. Dah, jom kita check apa yang ada di kedai area sini. Nasi. Oh. Okay, Syah baru je check out pukul 12 tadi. So sekarang ni Syah drive slow-slow sambil menikmati view sepanjang pantai and dekat area ni lah si Beting Lintang Campsite ni. And Syah nak cari lokan. Syah nak balik ke Kuala Terengganu. Dah sampai. 4 kilo RM10. Guys, apa tu guys? Ni tempat dia orang keringkan tangkapan laut dia orang macam Jalan. nampak ikan kering, ikan bilis. Lepas. Okay, Syah sekarang berhenti dekat tempat orang buat ikan bilis. Nama dia Kaedah Bilis. Ni kayu yang dia guna untuk rebus bilis.
Ni dia tengah merebus Baileys. Tengok dah jauh. Make a U-turn on Jalan Pantai Bending Lintang. Ni kepuk ikan tambang. Ikan tambang. Sekilo. Berapa tak ada sekilo? Sekilo apa ya? Sekilo 14 riyal. Ada ni pis sikit je 14 kok. Ah. Ni tebas sikit. Dekat area besuk beli makanan tengah hari. So Syah beli mengguna ikan bakar, best ikan bakar petai adik Su. Ni kita letak dalam mangkuk dah, boleh satu mangkuk ni. Lepas tu kita nak bakar dia. Isi dia warna putih, lembut macam oyster, tapi oyster lagi lembut. Yang ni kenyal je sikit-sikit, tapi memang sedap. So ni lah isi dia bila kita panggang dia. Lepas tu kita akan letakkan rempah ni kat atas ni lah. Macam tu. Okay. Tak sabar nak makan.